Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Makcik sekarang dah berada di kebun cabut kangkung tau. Tengok tu, nanti makcik akan tunjukkan yang sudah dicabut begini. Baru saja 2 minggu lebih. Tengok makcik tunjukkan kebun-kebun makcik, sayur-sayur kangkung makcik. Tengok tu, tengok. Gitu subur sekali, sabar-sabar tengok. Teman-teman semua tengok sayur kangkung makcik, gitu. Sekarang dah boleh dicabut, macam daunnya pun dah besar-besar, tengok tu. Yang dah 2 minggu lebih baru, belum sampai 3 minggu. Oleh kerana selepas 4-5 hari dibaja begitu subur sekali. Alhamdulillah, awal-awal makcik cabut kangkung ni. Nanti malam jam 3 dah dihantar ni di tempat pasar pemborong. Alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah. Subur sekali, nanti makcik tunjukkan. Dekat-dekat tengok tu. Sayur-sayur kangkung makcik, tengok daunnya besar sekali, subur sekali. Inilah hiburan makcik setiap hari. Suka tengok kangkung-kangkung makcik yang subur sekali begini. Alhamdulillah, la haula quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukurnya kita kepada Allah. Pagi-pagi makcik dah berada di kebun. Jadi makcik tak tahan diam di rumah tau. Begitulah tengok sayur-sayur kangkung yang subur. Alhamdulillah, tengok. Bermacam-macam makcik kebun, bukan saja sayur kangkung dan juga sayur-sayur yang lain pun ada juga. Ini bukan adalah aktiviti makcik setiap hari tau.